Digitalisasi bukan lagi mimpi. Apakah maksud yang tersirat dalam tajuk ini? Jadi rukun tayamum yang pertama tu apa? Usailah belajar cara macam ni. Tidur lah. Aku nak mimpi main game. Mesti best. Okey. Apa awak cakap? Kelas saya boring. Jom ikut Ustaz. Macam mana Ustaz? Kita masuk TV lah. Jom. Kita kat mana ni Ustaz? Selamat datang ke dunia pendidikan digital. Ui, hebat ni Ustaz. Awak suka belajar cara apa? Saya suka belajar cara menyanyi. Jom kita belajar tajuk tayamum menggunakan Suno AI. Mesti awak tak pernah dengar kan apps ni? Jom kita cuba. Kita guna aplikasi Suno AI. Kita belajar tentang tayamum kan? Masukkan rukun tayamum sebagai lirik. Pilih jenis muzik yang kita mahu. Tekan create. Okey, selesai. Jom kita dengar. Rukun tayamum pertama berniat kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku keempat tertertib. Wih, bestnya belajar macam ni. Kalau macam tu, saya pun senang nak ingat. Akif, awak suka apa lagi? Ustaz ni macam tak tahu je. Saya suka main game lah Ustaz. Okey. Jom kita main game tajuk tayamum. Yeay, jom kita main. Mula-mula, kita pergi ke laman sesawang. Relax. Kita boleh pilih mata pelajaran yang kita nak dan tekan cari. Okey, faham? Tapi memandangkan hari ini, kita belajar tayamum Okey. dan Ustaz sediakan game untuk menjawab soalan. Faham, Masukkan kod dan jom main. Okey. Hui yo Ustaz, best lah main game ni. Hui. Akif! Mana Ustaz? Alamak, mana Akif! Ustaz ni alah. Akif! Akif! Amboi! Nyenyaknya awak tidur dalam kelas saya. Nah, jawab soalan ni. Ini kuis yang aku jawab tadi. Bagus. Tidur-tidur pun boleh jawab ya. Okey kelas. Jadi kita menyanyi lagu ni bersama-sama yang saya ajar tadi. Okey? Bukan macam dalam mimpi ke? Kenapa macam pernah dengar lagu ni? Rukun tayamum pertama berniat kedua. Kau kan tidur tadi. Macam mana kau tahu lagu ni? Jadi, digitalisasi memang bukan lagi mimpi. Okeylah, saya nak pergi tengok portal delima. Bye. Digitalisasi bukan lagi mimpi, tetapi satu realiti yang mengubah cara kita mengajar dan belajar. Teknologi kini membolehkan akses kepada bahan pembelajaran tanpa sepadan.